Okay, ini sungai ni, sungai suci bagi dia. Sebab apa? Dia punya punca dia pada Gunung Kalash. So Gunung Kalash ni memang satu gunung yang suci bagi orang Buddha. Tak ada, kalau kita tonton banyak video-video dia, tidak seorang pun dibenarkan memanjat Gunung Kalash ni. Dan di mana dia mereka katalah di bawah gunung ni dia ada dia punya heaven dia ke, ada macam-macam lah. Boleh tonton lah video. So sungai ni akan mengalir terus ke sungai Ganges di India. Sebab tu sungai Ganges tu sungai air yang suci. Sebab apa? Dia bermula daripada Mount Kailash. Punca daripada Mount Kailash. So orang-orang kat sini, kalau bila dia meninggal, so body dia akan dihanyutkan ke dalam sungai ni. So nama sungai ni nak kena semak balik semula. Dia ada sebut tapi saya pun tak ingat lah. Oh, how you know hair? Not hair. Hair and horn. Horns are female. Because if you say the yak milk. So kita berada pada ketinggian 4,200 4,280. Ketinggian gunung ni 7,200. Sekarang kami berada pada ketinggian 4,980. Tengok tasik dia, turquoise, memang super luar biasa. Pening kan suasana ni. Dia ambil video gunakan drone. So satu video 200 yuan. So sekarang kita berada di Yamdok Lake. Ini adalah satu tasik di ketinggian 4,441 meter. Dan tasik yang dikatakan suci lah untuk orang-orang Tibet. Jadi dia datang sini, ceritanya dia tak sini tak boleh mandi, tangkap ikan, datang dia touch air tu dan dia basuhlah muka atau dan ada yang bawa botol, dia bawa balik rumah dan family dia akan guna sikit-sikit lah.
macam air suci dia lah. Itu ketinggian gunung di belakang tu 7,200 meter. Dia datang sini. Dia tak sempat boleh mandang. Banyak ikan datang touch air tu dan dia basuh dalam mata. Dan ada yang bawa botol, dia bawa balik dan family dia akan guna sikit-sikit. Gunung di belakang 7,200 meter. Vegetarian kot. Masuk kat mana? Kurang. 专门가린 바스기도 린지 남게 How to pronounce? 린지 남게 전민 중기 enak yang tu lah. Yang tu boleh. potato if you want a sweetie Kami singgah try some di bajaji rumah tempatan ni. bajaji Rumah tempatan. So dia serve food. Serve teh, teh manis. Cakui. Ini ambil yang besar. Very nice. Tentang. Ambil dulu. 린지 남게 린지 남게 전민 중기 Enak yang tu lah. Yang tu boleh. potato if you want a sweetie try some bajaji no bajaji Makan dengan tu ya. Pemandangan dia, rumah tepi tasik. Yamdok. Kami stop di glacier ni. Korala agresif Korala Glacier, ketinggian 5,012. Masya Allah. Alhamdulillah, kami sampai ke satu puncak yang ketinggiannya 5,012, iaitu Korala betul? Glacier. Oh, memang semput lah. Sebelum ni kita maksimum 5,076, kali ni 5,012 dan insyaAllah
Besok kita akan sampai ke 5,200. Satu pengalaman yang luar biasa. Nak berhafal pun susah, tapi pasti diingat sampai bila-bila. Kalau dari sini? Sebab matahari. Kami stop kat dam. Ketinggian lebih kurang 4,200 lah. Oh, cantik sini. Cantik tapi belakang matahari. Tak boleh nak ambil kan? Lawannya. Sami, kalau ambil semua kat sini tak boleh. Dia senyap. Beautiful. Cik Asri ada nak cakap apa-apa? Ada nak komen apa? Datang ke Nabi kampung korang ni. Kenapa datang? Kenapa datang? Kalau hidup lagi dah. Di hotel di sini dah hadir auto untuk supply oksigen. Dia boleh pergi, kalau ikutlah nota tu, antara 20 hingga 24%